Okey, saya ada banyak pokok-pokok. Pokok-pokok ni saya dapat yang pentingnya macam mana saya dapat ya? Saya dapat daripada orang-orang yang istimewa lah. Sama ada saya turun ataupun hadiah Ini pokok buluh ni adalah hadiah perkahwinan saya oleh sahabat-sahabat saya di UTM. Rumah sewa, ada satu rumah sewa tu UTM. Jadi pokok ni dah beranak pinak banyak lah. Tapi saya selalu kekalkan dekat dengan saya satu pokok sebab saya nak ingatkan tentang persahabatan saya dan kawan-kawan saya di UTM. Cantik tak? Dia masih lagi segar, 40 tahun tau. Dah anak saya dah hadiahkan pada orang pun lagi ada So inilah kena tak baja lah. Bila kita baja pokok ni kita rasa ingatan kita kepada sahabat-sahabat kita. Okey. Ya, ini daripada Dah dapat dah.